Pukul 3 tadi kami berada di Putrajaya untuk menghantar apa yang dinyatakan oleh Tuan Haji Zainuddin tadi, satu pendaftaran permohonan supaya diperdengarkan rayuan di Mahkamah Persekutuan yang tertinggi. Bagi kita memohon supaya dibicarakan atas apa yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan 3 orang hakim yang berjanji untuk mengeluarkan penghujahan bertulis pada 22 hari bulan Mei. Sampailah pada hari ini petang tadi, tak nampak apa-apa yang ada daripada mereka. Saudara-saudara, mereka berjanji pada 22 hari bulan di Kuala Lumpur, Putrajaya, setelah mereka buat keputusan bahawa Zamri adalah Menteri Besar, dan kami akan, itu 5 minit je cakapnya pun bukannya lama. Adakah awak hakim 5 minit cakap? Malu je. Dan dia berjanji, dia kata lepas ini kami akan keluarkan ulasan penghakiman dalam tempoh 7 hari. Sampai petang tadi apa tak ada lagi. Jangan menyetekih kepada dia, memang dah. Saudara-saudara, sebelum itu seorang lagi hakim, nama dia Ramli Ali, dia telah membenarkan, memutuskan seorang-seorang yang belum pernah terjadi di Malaysia ini. Seorang hakim Mahkamah Rayuan menerima permohonan Zamri untuk ditangguhkan, digantungkan keputusan Mahkamah Tinggi. Bayangkan tu, dia seorang-seorang je buat. Dan dia juga berjanji nak keluarkan ulasan bertulis berkenaan kenapa dia tangguhkan stay of execution yang nyatakan oleh YB Zainuddin tadi. Sampai sekarang apa tak mandang. Sepatutnya apabila keputusan tinggi, Mahkamah Tinggi, yang dihakimi oleh Hakim yang Arif Abdul Aziz Abdul Rahim, dia dengan beraninya mengeluarkan penghujahan 78 muka surat, dia baca sejam 40 minit, makan masa 3 bulan membicarakan kes itu. Akhirnya dia buat keputusan Pakatan Rakyat, dan Menteri Besar adalah Pakatan Rakyat sampai daripada 17 hari bulan sampailah terentak pada 12 hari bulan itu, 12 bulan Mei. Setiap ketika Menteri Besar Pakatan Rakyat. Itu keputusan dia. Maknanya dia baca hujah dulu, berpandukan kepada perundangan, perlembagaan, kemudian baru dia buat penghakiman keputusan. Yang demand lain-lain itu tidak. 5 minit je dia terus buat penghakiman, hujah tunggu dulu kata dia. Sampai sekarang langsung apa tak mandang. Jadi saudara, saya pukul 3 tadi beritahu kepada timbalan pendaftar, kita bermohon supaya ada 11 orang hakim untuk menghakimi kes ini pada 9 dan 10 hari bulan Julai. Telah ditetapkan tarikhnya. InsyaAllah kita akan berpegang. Kita mohon 11 orang, supaya 11 orang dia mendengar rayuan yang saya buat di atas hujah apa. Kami nak berdandaskan hujah yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan, tak ada. Jadi terpaksa kami buat keputusan sendiri berpandukan hujah yang dibuat oleh Hakim Aziz Mahkamah Tinggi. Itulah yang kami jadikan sebagai alasan dan juga sebagai hujah untuk membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Kita mohon 11 orang hakim. Para wartawan tanya saya tadi, apakah harapan Dato' Seri, kata dia. Saya kata kepada mereka, kalaulah 11 orang disetujui oleh Ketua Hakim Negara Tun Zaki, kalau dia setuju 11 orang, belum pernah terjadi di Malaysia ini satu kes yang besar yang ada 11 orang hakim mengadilinya. Saya beritahu, kalau takdirnya dia terima, insyaAllah 11 orang. Takkanlah 11-11 semuanya mangkuk. Bukan? Macam buah royan juga, takkanlah satu pokok tu semuanya mangkuk ataupun jeruk antu. Tahu ke ni? Jadi saudara, kalaulah seorang daripada 11 itu pun yang tak mangkuk, saya kata itulah yang kami harapkan. Maknanya kalau 1 sen, 1%, itulah yang kita harapkan keadilan. Jadi insyaAllah saudara-saudara, kita nak mengharapkan apa yang ada dekat mahkamah-mahkamah hari ini, para hakimnya cukup-cukup mengaibkan, memalukan. Sehingga kadang-kadang mereka tahu dalam
Perlembagaan Persekutuan perkara 72. Tidak ada mana-mana mahkamah boleh mempersoalkan keputusan speaker mana-mana Malaysia ni. Yang ini jelas. Tapi saudara tengok bagaimana mereka buat kepada V. Sivakumar di Mahkamah Tinggi Ipoh. Bagaimana mereka buat di Mahkamah Rayuan. Dan akhirnya saudara mereka campur tangan dalam Dewan Dengan Negeri. Jadi untuk itu saudara-saudara, kita buat rayuan ini, walaupun mereka berjanji tak ada, kita teruskan juga sebab tarikhnya akan luput pada esok hari. Dia benarkan 30 hari sahaja untuk kita membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Rupa-rupanya memang muslihat dia tak keluarkan hujah-hujah itu supaya kita mengelabah. Tapi alhamdulillah peguam-peguam kita juga bersedia. Jadi tadi kami telah bawa dokumen lebih kurang 3 lori punya dokumen, hantar kepada mereka. Dan ditanya kepada saya oleh timbalan pendaftar tu, dia kata, Datuk Seri, kalau 11 orang ni salah seorangnya adalah Ketua Hakim Negara, setuju ke tak setuju? Maknanya Tun Zaki itu sendiri menjadi salah seorang hakim daripada yang sebelah itu. Saya renung, saya kata, tak payah lah, saya kata, carilah orang lain. Saya minta begitu, yang sebelah ini jangan masuk dia. Saudara-saudara, oleh kerana apa? Oleh kerana satu kenyataan pada 22 hari bulan, setelah Mahkamah Rayuan, Raus nama hakim itu, Zainun nama hakim itu, dan seorang lagi Ma'ruf. Saya sebut nama ni supaya saudara ingat, besok bertanya dia orang, jawab dengan lidah yang fasih. Jangan tak tahu pula. Dinyatakan dalam satu kenyataan yang dibuat oleh RPK, satu blogger nama RPK, dia membuat kenyataan bahawa dalam kes Zamri dengan saya ini, Ketua Hakim Negara, maknanya Tun Zaki ini, diarah oleh orang atas supaya dia mengarahkan Presiden Mahkamah Rayuan, yang ini Raus itu sendiri, supaya semua hakim-hakim yang terlibat dalam kes ini mesti menyebelahi Zamri. Ini satu dakwaan yang dibuat. Sampai hari ini saya minta Ketua Hakim Negara kaji dan selidik. Kalau betul dakwaan ini palsu, ambil tindakan kepada RPK. Siapa dia RPK? Raja Petra. Dia buat kenyataan yang paling dahsyat, bagaimana Ketua Hakim Negara diarahkan oleh orang atasan supaya Presiden Mahkamah Rayuan mengarahkan semua hakim Mahkamah Rayuan menyebelahi Zamri. Oh, bayangkan. Ini kenyataan terbuka, diketahui umum. Sampai hari ini saudara-saudara, kenyataan itu tidak disangkal oleh Ketua Hakim Negara. Sebab saya jawab tak payah. Biar tak payah, tak apa saya kata.